Semua berjalan satu-satu hurrah. Jinjing semut, berkuat naik atas. Jinjing semut, berkuat naik atas. Jinjing semut, berkuat naik atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke pementasan teater musikal Sekolah Kebangsaan Postenau. Selaku pengarah pementasan, saya ingin merakamkan setinggi penghargaan kepada barisan penajuk utama kita, PLB Hilir Perak, PLB Mu'alif. Dengan kalinya kita berjaya mengadakan sebuah pementasan teater di SK Postenau. Dan untuk makluman, kita telah mengadakan 7 hari pementasan dan tiket semua sold out, guys. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, cerita ini adalah rekaan semata-mata dan tak ada hubungan dengan yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Are you ready? Tak dengar, guys. Are you ready? Terimalah pementasan teater musikal Dunia Fantasi Melati. Tersebutlah kisah seorang puteri, rupanya cantik, bernama Melati. Suatu hari Melati bermimpi masuk ke hutan, berlarilah lari. Badang? Ya, akulah badang. Akulah, cuba buktikan. Tak percaya? Kau tengok sini. Tengok pokok petai. Aku tolak. Aku tak percaya. Tak percaya? Nampak pokok balok ni? Oh, wow. Hebatnya. Kesana kesini Melati berlari, terjumpa pula sambil bidadari sedang bergaduh sesama sendiri, putih dan merah yang iri hati. Garangnya! Tengok si putih ni. Masa ni elok. Memang betul yang watak ada bekam tu. Ya Allah, ya Allah, peningnya. Apa hal ni? Dah berkuih mula mak cakap. Memang ni betul. Dah, mereka. Masuk. Jangan pergi makan kan.
Berini daunnya rendah akan berjaya tidak beribu. Akulah anak yatim piatu. Kenapa sedih seorang kat tepi sungai ni? Saya marah dengan ibu dengan kakak tiri saya. Dari pagi sampai ke kelas saya sebab kerja je. Saya lapar tau, dari pagi tak makan. Saya pun sama. Cuti pergi makan Ami Burger? Melati mula merasa resah, ternampak kelipat jabatan tua, bergaduh berparah sesama sendiri. Mana yang menang tak pasti lagi. Hang Jumat. Kau apa ni? Kau kan tahu, aku dekat sini 2 hari. Pagi tadi aku dapat password. Bukan tak nak bagi awal. Aku sekarang bagi kamu supaya melalaikan diri. Orang saja kau. Kalau itu aku takkan bagi password. Biarkan aku mati pun tak apa. Daripada bagi password, boleh rosakkan anak semua. Aku tak suka. Aku nak password juga. Ya. Jumat okey tak? Jumat okey tak? Kejap lagi Jumat. Kejap saya panggil kat ambulans. Cutut. Tempat tu jauh ni. Resah tak hilang, makin menjadi wanita ditikam berkali-kali. Melati mula gelisah hati, rupanya dia si cantik Maksuri. Hai agindaku Maksuri, baru sepurnama kanda tinggalkan dinda. Akan tetapi seluruh jiwa dan raga kanda bagi pada adinda. Tetapi adinda perempuan yang curang, adinda perempuan yang nusus. Tidak, aku tidak bersalah. Aku bersumpah. Jadi podcast 7 keturunan. Perempuan ni? Geli hati melati berlari, masih teringat kejadian tadi. Melintas nenek di hadapan melati, nenek kelayan tak beri.
sayang sama.